Adik, adik kau ambil video ya? Boleh. Apa ni? Ini guest room. Satu bilik kat bawah. Betul tak? Yang kat belakang ada bedroom ataupun storage room. Dia buat untuk single tinggi katil je. Mana kitchen? Ni kitchen. Sini. Boleh. Ni kitchen asal lah ni. Asal macam ni lah. Tak ada. Amin dia tak bagi apa-apa furnishing lah. Ini partition ID tambah. So kalau daripada luar masuk memang kosong sampai sini. Oh, ini tambah sendiri lah. ID. Oh. Besar juga kitchen dia. Sink lah sini. Lepas tu sini ada apa? Laundry. Laundry room, belah kiri maid room. Maid. Oh, ada bilik maid juga. Oh, Boleh buat good. bilik store pun boleh. Oh. Maid atau store lah. Yang dia punya tanah belakang dia saya tunjuk. Tutup. So, Oh, ni memang ada tanah lah. betul 10 kaki. 10 kaki. Mm-mm. Oh, besar juga tanah. Abang, tanah dia besar 10 kaki. 10 kaki. Belah tepi ke? That mean Belah tepi pun lah. 10 kaki. 10 kaki juga. Oh. Tapi semua rumah semi memang macam tu lah tanah dia. Unless yang ujung yang ujung tu pun tak ada tanah juga kan. Kalau ujung Ada je. satu, no. satu unit yang dia lebih sikit tanah kat tepi. Oh. Tapi harga dia lain lah yang tu. Oh. Besar lah rumah dia. Okay lah. Mana rumah bilik bawah nak tengok? Tunjuk kat adik. Ini guest room. Guest room kau atau rumah tak larat naik atas ke? Besar juga. Berapa kaki dek bilik ni? Nanti saya tak ada. Dah. Ah. Besar lah, okey lah. Ada attached bathroom lah. Dekat itu belakang. Oh. Selesa. Macam syah lah. Seronok lah dia duduk macam ni. Wah hati lah beli. Wah hati. Okey. Oh ni macam, ni tempat lain. Bukan tempat, yang tu dining. Ni tempat apa? Saja. Buat dry kitchen. Ha? Dia buat dry bar. Dry bar lah. Oh. Jadi orang pakai interior decor. Betul tak? Dia interior dia KL punya. Ya? Oh, interior decor. Lawa lah dia design. Yang ni tempat apa? Storage room. Ni store. Oh, besar juga. Tempat baca-baca.